Datang rumah nak minta maaf. Dia dah datang kan? Dah datang kan? Dah pergi kan? Saya tu dia dah datang. Ini tak apa. Ni apa tu dia? Oh. Oh tu dia tengok. Oh wah. Ini bau chef lah. Oh tengok. 3 jam bang baru siap ni. Rendang Kau tu lah. Dah laki ke? Oh, tengok. Kita perkataan kita potong lemang. Bukan senang dapat ni. Kau dah ada cuci minum kan? Mama tu. Oh, mama bersongkok. Mama ni pula ni. Mak makan ni mak. Makan pusing-pusing. Tu dia lemang. Harga orang muda di pagi raya. Oh, ini apa ni? Sapu kayu. Tuan, baik tuan Wah, tu dia. Ya, makan. Tengok. Bismillah. Oh, tengok ayam ayam rendang masuk lemak. Oh, memang kan? Dah. Kalau Oh, tengok. Cuaca cek. Lemang dah masak ke belum? Ni lemang. Bukan lemang buluh, bukan meringan buluh. Cek. ya tuan. Cantik. Cantik. Ingat kan buat dekat depan surau jadi. Asal ni nak buat macam tu. Membijikan banyak barang nak kena bawa. Jadi. Oh, okey faham. Kena dalam masak. Dua je. Video on lah. Dia letak on tak rekod kan. Ya, dia tambah lemak santai. Bawa asal semua balik tak mau orang tu. Ha? Dah terbelur-belur ni cucu anak cucu lah. Penuh kita tadi tengok. Kalau cucu anak dah 5. Cucu lagi. Cucu pun dah besar. Oh, yang satu Sama kahwin pun muda dulu tak? Ini tu belas tak? Sebab tak Lina pun atas belah. Lina tak awak? Ha. Dulu ingat Lina tu pasal duduk dengan tu dia. Tu dia gap. Rasa gap 5 tahun aja kot.
Uh.